Hai, ke mana kita kali ini? Kita nak pergi ke Korea. Actually ini adalah honeymoon yang pertama kita. Kita nak pergi ke Korea, iaitu di Seoul, Korea. Hai, kita dah sampai dekat KLIA Terminal 2. Kita nak ambil poket wifi dulu. Lepas tu baru kita nak check in bag. Ni barang-barang kita orang lah. Baru pukul 7.32. So kita ada time. Kita ada time lagi. Bukan kita ada masa, kita ada time lagi. Dah tak ingat dah KLIA 2 macam mana. Biasa KLIA 1. Biasa KLIA 1. B lah. Ambil dulu poket wifi dekat Roaming Man. Kita dah beli awal-awal siap-siap dekat klub. So poket wifi ni total 5 hari kita beli dalam RM87 saja. Kita nak check in bag, kita kena print dululah dia punya tag. Kita nak wrap bag dulu sebab kita tak wrap lagi. Bag pintu berapa nak letak? Boleh cakap ni. Dekat gate mana ya? Kat mana nak check in? Kita nak drop bag. Enjoy your flight. Go to gate Q10. So let's jom. Kita nak cari kedai minum-minum dulu. Kopi kita ni macam okey tak? Ada roti. Kan? Jom, let's go. Kita minum dulu. Tunggu orang. Someone lah, kawan, sahabat. Tapi tak tahulah dia ada tak. Kebetulan dia nak hantar wife dia balik Penang. Tunggulah. Kalau dia ada, kalau sempat kita jumpa dia, kita jumpa dia. Okey, jom kita order dulu. Nak baru sampai. Inilah kawan yang kita cakap tu. Ada pun kat sini. Are you excited? Are you excited? Let's go. Are you hype? Saya rasa macam tak percaya yang kita. Dia macam serius lah. Macam bila dah sampai sini macam nak kita rancang, sebenarnya kita rancang honeymoon ni tak seawal ni tau, macam macam tu. Ada duit macam ada rezeki, jomlah kita pergi. Alhamdulillah rezeki Allah bagi tu cepat. Sebab dia sampai pada bahagikan bini. Betul, rezeki isteri juga. Lepasnya kita dah masuk. Besar tak dia punya ni. Ada 3 row. Lagi berapa jam lagi kita nak lepas. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, smooth. Ada daging, ada sayur, ada kacang gajus, sausage, dawan, carrot. Memang treasure. Yes. Lalu rendang ayam, sambal. Lepas tu dia ada ikan bilis dengan kacang patutnya. Tak ada kot dalam tu treasure juga. Treasure juga. Okay, let's go. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dekat belah kanan pesawat ni dah cerah. Dekat sini dia baru nak cerah, tapi kompat dah cerah kat sini. Maksudnya dah masuk subuh lah. Betul? So my wife tengah main game kat iPad untuk hilang bosan. Saya belanja view dia. Kita nak landing dah. Dalam berapa minit je lagi? 5-11 minit pagi kita nak landing dah. Sekarang jam 6.41. Betul lah sampai pukul 7. Sebab tak jam kan? Annyeonghaseyo. 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 Hamsamida. Kangkungkap. Aroy mama. Aroy mama. Bukan. So kita kena naik train ni untuk baggage claim. Train untuk ke Terminal 1. Shuttle train. Sekarang so far okey je. Tak adalah ketat mana pun. Tak tanya apa? Sebab orang kat depan tu KATA pun tak print out. Bawa tu je. Lepas je. Tak ada tanya pun orang depan. So orang yang kata macam susah lah immigration, takut tak lepas kena hantar balik ke, tak ada pun. Okey je. Pakaian kena elok je, tu je. Maksudnya kemas lah. Nampak lah macam turis. Tak ada benda lah. Tapi tips dia lagi satu, pergi waktu sampai waktu pagi ni. Tak ramai orang. Kita beratur tak sampai 5 minit. Ya betul. Tak ramai orang pun.
So okey lah. Kita nak ambil beg. Bau orang tak mandi. Betul. Orang Korea busuk. Mancing tu kah? Bau busuk. Dia anjing. Dia bawa anjing. Dia bawa anjing. Sampai. Kita dah dapat Discover Soul Pass 2 pieces. Claim dekat e-book tingkat 3 line H. Boleh beli dekat Klook. Kita beli kat Klook kan. 2 hari saja 500 2 orang. Lepas tu dah claim lagi semua naik atas pergi tingkat 3. Pergi kedai buku dekat H, cari H. Lepas tu ambil ni. Download apps ni. Discover Soul Pass. Lepas tu buka ni. So, Tapi dia kena login lah. Tu tekan sini, get a red ticket. Lepas tu scan ni. Then kita akan dapat ni kan. Lepas tu kita scan yang belakang. Dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita pergi kat mesin ni. Lepas tu kita claim. kita dah masuk ke dalam train express train RX. Kita menuju ke Seoul Station. So lepas Seoul Station barulah kita boleh pergi ke mana. Macam duduk KL. Kita nak pergi Siumat untuk beli climate card. Kita jalan kaki je. Sebab tadi ada problem sikit. Kita nak order pakai Uber. Uber dalam 6,000 won macam tu. Tak register lagi, kena pakai nombor Malaysia. Kita orang tak beli SIM card. Kita orang pakai wifi pocket. Tak boleh lah nak daftar Uber tadi. Ni antara dugaan nak murah. Bawa beg. Okay, kita nak bagi tahu cuaca dia. Cuaca dia sekarang ni 20. Dia berangin sejuk sampai ke tulang. Ada tulang apa? Saja je. Dia sejuk lah, tapi berpeluh tu ada juga. Tapi lokal sini pakai nipis je. Tak adalah macam dia tak adalah sweater ke apa ke. Sekarang ni bulan 6, awal bulan 6 kita pergi. So far okey lagi lah, taklah panas. Tengok tengah hari macam mana. Ni baru pukul 10. Okay, kita dah sampai kat mana? Georgia Kalguksu. Yang ni recommended by Only from Seoul. Kita dah order 2 makanan, 1 nasi dan 1 air. Tak apa. Air beli kat sini murah lah. 2,000 je. 2,000 won. Lepas tu kan convert kan RM9. Sama je sebenarnya. Okay, makanan dah sampai. Macam tu. Banyak Iklan. yang kosong. Lepas tu ni seafood udang pajan, dia macam pajan. ada udang tu Seafood kan. pajan. Seafood pajan. Tadi bagi apa nama? Pancai. Air 1 air Sprite. Dan nasi kita ambil 1. Ais kosong pun dia bagi free. Jom kita rasa. Ya buat gini. Satu. Kita nak review makanan. Lupa nak tunjuk harga. Ni harga dia. Yes. So total dalam RM28,000. RM28,087. Kedai dia. So lemak dia cari kat Siumat, lepas tu masuk je lorong. Cari Snowfox pun boleh. Snowfox pun boleh. Ni Siumat yang tadi yang kita beli climate card. Jadi kalau korang tak ada climate card, turun daripada Seoul Station terus tuju CU ni. Kita bagi location nanti. Hari pertama agak struggle. Sampai dekat kawasan rumah kita 5 minit jalan kaki, 2 kali transfer train tadi. So kita dah sampai kita punya ni, kita nak simpan beg. Depan rumah ada sungai. Malam ni boleh mancing. Sungai dia cantik tu. Air dia jernih gila. Tengok kucing. Cantik kucing dia. Naik KM Monash tu memang Not sakit. recommended. Not recommended lah. Untuk berjalan jauh, untuk cantik. Keras, kasut baru. Sebab kasut baru rasmi. Tu yang keras tu. Lagi boleh pegang tangan dah. So, tadi pegang lagi. Sekarang dah boleh pegang tangan, dah boleh peluk. Sebab tadi pegang lagi je. Herit lagi. Belanja sikit view di Seoul. So ni first time kita naik bas pakai climate card yang tadi kita ajar. Comelnya anjing tu. Kita dah sampai dekat Lotte World Adventure. Ni pintu masuk dia. Claim tiket untuk Lotte World. So kalau dah ada Discover Pass ni, boleh terus claim. Boleh terus claim di kaunter foreigner. Tiket exchange, lepas baru boleh masuk ikut sana. Tak tahu nak mula dari mana. Sebab semua macam best.
banyak benda. Gambar pun tak sempat lagi. RM30. RM32,000. Dekat RM100 juga lah. Ini RM26,000. RM90. Diorang apa ya? Diorang pakai baju sekolah sebab apa? Diorang pakai baju sekolah sebab datang couple-couple. Gila tewa pakai baju sekolah. Memang ramai lah. Kita jumpa. Yang tua pun ada pakai baju sekolah. So penyudahnya Penat. tak main apa-apa. Sebabnya orang ramai. Tahu cuti sekolah ke apa, budak sekolah pun ramai. Lepas tu game military outing. Yang dah tua jadi budak sekolah pun ramai. Tapi berbaloi sebab kita OTD lah. Tapi tempat cantik lah. Kena masa sini, kena masa yang lama. Macam 3 jam. Orang biasa sehari. Sanggup beratur sehari. Yang sehari memang betul untuk leftover saja. Sebab kita macam apa tak cukup masa kan. Betul. Cuba kita orang skip tu staffing. Dah banyak dah Extra kita orang skip. kita orang sikit. Sebab tak sempat. Sebab first day ni banyak terlepas bas macam tu lah. Cuaca dah start panas dah. Tapi dia panas, dia tak bahang. Kita nak pergi makan mana? Yang good. Ada apa? Ada bakar-bakar skewers lah. Naik bukit, turun bukit lelah kot. Nampak jalan dia. Kita dah sampai. Dia panas. Dia matahari ada. Tapi angin sejuk. Matahari ada, panas. Ada kering. Welcome to Yang Good. Kita tak ada reservation, so kita walk in je. Ramai mesti sini. So dia bagi menu. Kita nak tengok dulu. Let's go. Kita panggil. Order? Yes, order? This one? Yes. And this one? Sorry, these two people. Graded menu minimum order 2. Dia nak kena ambil 2. So kita ambil apa? Okay, only to this. Okay. Alright. Thank you. Thank you. So dia memang akan bagi ais kosong. Free. Kita rasa dia punya ais kosong. Okay, sir. 9/10. Betul? Sekarang ni dia tengah bakar. Dia tolong bakar untuk kita. So kita tunggu je. Sekejap. Tapi total damage, kita ambil 2 menu je, RM111. RM111 Malaysia. Kita ambil lamb skewer. Lamb skewer dengan chicken. Ini kimchi wajib ada. Ini pun sedap. Bila lapar ni semua sedap. Rasa. Dia ada rasa masing-masing sikit. Lobak masin. Lobak masin? Ada rasa masin. Lobak masin. This can refill or not? This can refill or not? Free refill. This free refill or not? This free refill or not? Oh yeah. Yeah. Side dish later free. Side dishes free. Is it marinade? Mine is chicken. Original cerita. Dia tak faham kan? Apa? Dia cakap apa? Tak ada ayam lah. Original. Dah tak ada marinade. Tak ada apa dah. Kalau kita tengok rupa tu memang ori. Sedap. Lama juga dia masak dia ni. Dah siap. Besar ni tadi dia semakin kecil lah sebab dia dah masak. 10 27,000. 50 lebih lah, 50 something. Jom kita rasa. Thank you. So ni location area kedai dia.
tengah tunggu lagi satu bas untuk sampai ke hotel. Tadi baru turun je satu bas. Memang macam sardin. Orang baru balik kerja memang macam sardin tapi meja tak bau sardin. Okey lah. Dia orang tak busuk. Dia orang wangi. Bau tak mandi je. Cuma tak mandi. Siap. Siap. Itu yang bagus. Sejuk ni suasana dia tengah balik kerja. Bandar orang tua. Bandar orang tua. Bila Jadi, kita naik dekat semua tengok orang tua tu. Tak ada orang dah. Aku dah keluar. Tak ada orang dah. Jadi tenang kawasan yang kita Tenang, pilih lah seorang tu. bagus Tenang. Budak-budak baru balik tuition, baru balik kelas, baru balik kelas mengaji. Kawasan Airbnb kita orang. Cantik. Nice. Rasa sejuk dah. Dia mula start rasa dia dah start rasa sejuk. Cakap apa dah merepek dah. Dah penat dah. Kita dah check in tau. Lepas tu bilik dia kecil je lah tapi semua benda ada. Masuk-masuk je iron ada. Microwave. Water heater. Bawah ni ada penyapu, tu sampah. Bayan. Lepas tu papan iron ada. Hanger pun banyak. Dapur. Mesin basuh. Pinggan. Cawan. Bahaya tak boleh pakai. Kena buka ventilation, ada air panas. So bidet tak ada tapi kita boleh pakai air panas tu. Lepas tu lengkap tu shampoo, conditioner. Ada toilet tu. 1, 2, 3, 4, 5 kita. Lepas tu ada katil. Lepas tu ada TV, ada dryer. Wih, memang lengkap. Dah lah kawasan orang tua-tua. Tak sibuk. Kau nak apa lagi? Tak ada view. View tingkat dekat atas macam tu. So kena buka sikit. Hai. Assalamualaikum. Malam ni pukul 8.26. Kita keluar semula. Kita nak pergi jalan kat depan ni je. Kita nak pergi jalan depan-depan ni je. Area di sini tak ada. Cantik. Kita nak tengok depan ni je. Cantik gila. Cuaca, sejuk macam subuh tadi. Baru lagi kita pakai baju ni. Kita dah pakai baju ni, outfit kita. Outfit check ya. Outfit check. Nampak? B block. So, outfit check. Ni shout out to Macha, saya pinjam baju dia. Nice. Okay. Kita boleh turun. Tak basah ke mulut? Lagi 20 je yang. Kita dancer. Bangau lah. Bangau. Answer ke bangau? Answer ke bangau? Takkan answer macam tu. Answer dah lama dah kena kejar tu. Ya ke? Tengok kat situ ada tu tempat orang jogging. Pasal ada iPad kat bawah tu. Hai. Kita melintasi dia macam kaki 5 bawah jambatan, still ada kehidupan lah. Tapi lagi satu pelik, malam memang sejuk. Kita je yang pakai baju sejuk. Faham tak? Orang lain semua pakai baju t-shirt selapis je. Mana boleh tengok tu t-shirt selapis, bawah tu siap jogging lagi, relax seluar pendek. So apa perasaan sayang? Kenapa? Bila dah sampai kat Seoul ni? Dia macam betul ke? Tengok kiri kanan orang Korea bukan orang Melayu. So? Seronok lah. Terima kasih. Pengalaman naik kapal terbang kali pertama? Sama je saya naik bas. Apa nak pengalaman? Tak takut langsung? Tak pun, dia yang takut. Biasa Pengalaman je best lah. tak ada apa-apa? Biasa je lah apa. Apa yang luar biasa ni. Biasa je guys. So kita dah sampai Daiso. Comel. 3,000? RM10. Comel. Mau barang Daiso. So kita settle shopping hari pertama dekat Daiso. Ni Daiso kita. Ni mak-mak lah kirim beli periuk. Murah sini beli periuk. Banyak periuk ke. Banyak periuk ke. So, jom balik. Let's go.
kedap bunyi. Oh, apa? Dia resi. Tadi je.